ke tuan-tuan. Hari ni saya nak cakap kepada tuan-tuan cara macam mana nak keluarkan gold ATM tuan-tuan daripada mesin ATM. Okay, so cara dia tuan-tuan pilihkan dulu breakfast yang tuan-tuan nak keluarkan. Contoh dekat sini ada pelbagai pilihan lah, 0.5 gram, 0.5 gram, suku dina pun ada. Lepas tu 1 gram pun ada. So 0.5 macam ni. So 1 dinar dah habis. Okay, so hari ni saya nak keluarkan item thank you 0.5 gram. Alright, so kita tekan dekat sini. So tuan-tuan akan nampak lah gambar depan dia macam mana, belakang dia macam mana. So belakang dia ada tulis detail lah 0.5 gram, thickness apa semua. So cara kat sini tuan-tuan kena pilih get withdrawal. Okay, so dekat application tuan-tuan kena pilih bahagian QR ni lah. Alright, lepas tu klikkan sahaja. Lepas tu scankan QR. Okay, lepas tu tuan-tuan kena pilihkan detailkan TAC. Lepas tu typekan daripada nombor telefon ni dekat sini. Lepas tu kita pergi kepada payment. Tuan-tuan boleh pilih lah sama ada guna My Debit, credit card ataupun e-wallet. Untuk saya guna My Debit. Lepas tu kita pergi kepada proses payment. Okey, selesai. Okay, kita tunggu gold bar kita keluar Alright, so tuan-tuan boleh ambil dekat sini. So dekat mesin dia lain-lain lah. Okay, so tuan-tuan kat sini. Alright, mas kita dah keluar. Okay, terima kasih. So tuan-tuan yang nak dapatkan ATM tuan-tuan daripada gold, boleh klik kali ni bio. InsyaAllah saya bantu sebanyak ni.